Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana nak bina sebuah startup AI yang betul-betul global tapi bermula dari sini, dari Malaysia? Dalam kupasan kali ini, kita akan pecahkan pelantikan strategi khas untuk anda, para pengasas. Dah sedia nak bina masa depan? Jom kita mula. Okey, ini agenda kita untuk hari ni. Mula-mula kita tengok gelombang AI global. Lepas tu kita zoom in sikit ke wawasan AI Malaysia. Dari situ kita akan susun strategi startup anda. Dan akhir sekali, apa langkah seterusnya yang anda boleh ambil? Jom! Baiklah, bahagian pertama. Kita kena faham dulu gelombang besar yang tengah melanda dunia sekarang ni. Kenapa sekarang masa yang paling sesuai untuk bertindak? Jom kita rungkai. Pelik kan bunyinya? AI is massively underhyped. Kata-kata ni datang dari Elliot Gill, seorang pelabur terkemuka. Maksudnya, walaupun kecoh sana-sini pasal AI, dia percaya kita sebenarnya belum nampak apa-apa lagi. Apa yang kita rasa hebat hari ni, itu baru pembuka selera, baru sikit je. Dan kat sinilah ceritanya jadi menarik. Ada dua camp yang berbeza. Satu pihak, macam Sam Altman, cakap pasal potensi AI yang luar biasa, yang boleh ubah dunia. Malah ada yang kata ia satu ancaman. Tapi, di camp satu lagi, pakar macam Yan LeCun pula kata, relax dulu. AI sekarang ni belum lagi sepandai kucing peliharaan kita pun. Jadi realitinya ada kat tengah-tengah. Kalau nak tengok data pun memang betul. Cuba teka, berapa peratus syarikat di negara maju yang dah guna AI pada 2023? Menurut Bank Dunia, cuma 8%. 8. Maknanya apa? Maknanya 92% pasaran masih ternganga luas. Peluang untuk anda masuk sangat-sangat besar. Tapi ada satu isu besar, jurang data. Kebanyakan data latihan AI, kandungan dalam talian, semuanya dalam bahasa Inggeris. Nampak macam masalah kan? Tapi sebenarnya ini bukan cabaran. Ini adalah lubuk emas untuk kita di Malaysia. Inilah peluang kita untuk bina sesuatu yang faham bahasa kita, budaya kita, sesuatu yang syarikat gergasi global pandang sebelah mata je. Okey, dah faham gambaran global kan? Sekarang jom kita balik ke laman sendiri. Macam mana pula dengan pelan permainan Malaysia dalam arena AI ni? Jadi, macam mana Malaysia nak bersaing? Jawabnya ada pada satu konsep penting, sovereign AI. Okey, dengar betul-betul. Ini bukan bermakna kita nak tutup pintu, tak nak guna teknologi luar. Bukan. Ia lebih kepada kita nak ada kawalan strategik. Kita nak jadi tuan rumah yang bijak, bukan sekadar penyewa. Kita yang pilih, kita yang ubah suai, dan kita tentukan cara permainan mengikut acuan kita sendiri. Macam mana nak buat? Ada 4 tiang seri yang menyokong strategi ni. Pertama, data tempatan kita yang unik. Kedua, compute, kuasa pemprosesan untuk masak data tu. Ketiga, model AI yang kita bina sendiri atau kita adjust untuk pasaran kita. Dan keempat, norms, peraturan dan etika supaya semuanya selamat dan terkawal. Tapi, cita-cita tinggi ni ada cabarannya. Bila Cognizant tanya bos-bos besar kat Malaysia, apa masalah utama nak guna AI, dua jawapan paling popular ialah tak tahu nak mula kat mana dan tak ada bajet. Nampak tak? Inilah masalah sebenar di pasaran dan inilah kerja anda sebagai pengasas untuk selesaikan masalah ni. Walaupun ada halangan, jangan salah faham pula. Momentumnya dah ada. Permintaan untuk kemahiran AI kat Malaysia ni dah naik hampir 2 kali ganda dalam masa beberapa tahun je. Ini bukan nombor biasa-biasa tau. Ini signal yang sangat jelas, pasaran dah mula bergerak pantas. Okey, soalan paling penting sekarang untuk anda. Macam mana sebagai seorang pengasas, anda nak menunggang gelombang ni bukan sekadar terapung-apung di bawah arus. Jom kita bina strategi anda. Ini misi anda. Peraturan nombor 1, ikut kata Dylan Fox, move fast, bergerak pantas. Dalam dunia AI, senjata paling power untuk startup bukan duit yang banyak, tapi kelajuan. Masa untuk bertindak tu bukan esok, bukan bulan depan, sekarang. Pasaran tengah panas. Tapi laju saja tak cukup. Kata Elliot Gill, anda tak boleh jadi sekadar LLM rapper. Apa benda tu? Senang cerita, anda tak boleh cuma ambil model macam ChatGPT, letak skin baru atas dia dan jual. Tak boleh. Anda perlukan sesuatu yang lebih mendalam, satu enjin nilai yang orang lain susah nak tiru. Anda perlukan parit pertahanan anda sendiri. Jadi, kat mana nak cari enjin ni? Fikirkan pasal ni. 80% data dalam dunia ni adalah data tak berstruktur. Maksudnya, semua dokumen Word, PDF, email, video, audio, data yang bersepah-sepah.
Ini adalah harta karun yang tersembunyi. Siapa yang boleh bina alat AI untuk baca dan faham semua ni secara automatik, dia akan menang besar. Salah satu teknologi paling power untuk buat benda ni ialah RAG, Retrieval Augmented Generation. Bunyi macam canggih kan? Tapi konsep dia mudah je. Bayangkan AI anda ada seorang pembantu penyelidik yang super pandai. Sebelum AI tu jawab soalan, RAG akan cari fakta dulu dalam data anda sendiri. Data syarikat anda, dokumen dalaman anda. Jadi, jawapan yang keluar tu bukan setakat kreatif tapi tepat dan boleh dipercayai. Okey, jadi inilah pelan tindakan anda dalam 3 langkah. 1. Automasi analytics. Gunakan AI untuk faham semua data tak berstruktur yang unik untuk syarikat anda. 2. Cipta vibe unik. Ajar model AI anda dengan data tempatan supaya produk anda ada rasa Malaysia yang relevan dengan budaya kita. Dan 3. Skala dengan cekap. Bina penyelesaian yang mudah dan pantas untuk digunapakai oleh pelanggan. Okey, kita dah cover gambaran besar global, pelan negara dan strategi untuk startup anda. So, apa langkah seterusnya? Macam mana nak gerak dari idea ke tindakan? Untuk berjaya, ini bukan kerja seorang. Ini kerja berpasukan satu negara. Semua orang kena main peranan. Kerajaan kena mudahkan peraturan. Syarikat-syarikat besar kena berani melabur dan guna AI secara besar-besaran, bukan setakat projek cuba-cuba. Universiti pula kena pastikan graduan kita celik AI. Dan paling penting, lembaga pengarah dan C-suite kena tuntut inovasi, bukan setakat nak jimat kos je. Akhir sekali, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran. Teknologi AI ni, ia cuma alat. Macam tukul dan paku, ia tak selesaikan masalah dengan sendirinya. Jadi, soalan yang paling penting untuk anda sebagai seorang pengasas bukanlah macam mana nak guna AI. Soalannya ialah, apakah masalah unik Malaysia yang akan anda selesaikan untuk dibawa ke mata dunia? Fikirkanlah, jawapannya ada pada anda.